antara 20 gram dan 5 gram emas, ingin mulakan simpanan emas tetapi kita keliru. Lebih baik 20 gram sekeping ataupun beberapa keping 5 gram. Jika anda pilih 20 gram, premium lebih rendah, sesuai untuk simpanan jangka panjang. Tetapi bila ingin pakai duit, anda terpaksa lepaskan satu ketul 20 gram. Bagi yang pilih 5 gram, premiumnya lebih sedikit. Tetapi ia lebih fleksibel kerana boleh jual ataupun gadai sedikit demi sedikit. Jadi 20 gram lebih sesuai untuk simpanan jangka masa lama. 5 gram sesuai untuk standby kecemasan. Ianya ikut situasi masing-masing. Yang penting bukan besar ataupun kecil itemnya, tetapi anda mula dan konsisten. Semakin berat gram emas anda, semakin besar keuntungan yang menanti. 20 gram lebih murah premium, sesuai simpan lama. 5 gram lebih fleksibel, sesuai untuk standby kecemasan. Tiada betul, tiada salah. Yang penting, mula dan konsisten. Ingin mulakan tabungan emas? Hubungi saya untuk bimbingan. Save dan like video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.